pada perbincangan itu ada 4 kolej yang akan ditubuhkan. Jadi satu daripada di Melaka, yang berikutnya adalah di Utara, dan dipilih adalah di Perlis. Kemudian yang ketiga adalah di Pahang, dan di samping itu Kementerian Pendidikan menaik taraf PLSP, Pusat Latihan Staf Politeknik di Batu Pahat, menaik taraf staf menjadi Kolej Universiti Tun Hussein On. Jadi saya rasa ucara peta tanah ni antara satu yang ucara yang saya anggap antara yang grand lah yang kita dapat, oleh kerana kita boleh kumpulkan lebih daripada 10,000 rakyat Melaka untuk menyambut. Setahu saya daripada Pekan Durian Tunggal, orang beratus saya ialah pintu belakang yang masuk sekarang tu. Di situ adalah kita punya pecah tanah, lebih kurang dalam 3-4 kilometer orang beratus sepanjang jalan menunggu awalnya amal pada menteri. Peringkat awal tu, tim yang saya pilih tu memang tim yang padu, dan kita masalah terakhir kita adalah mantap. Kita punya pasukan adalah pasukan yang sangat loyal dan berdedikasi. Itu yang saya rasa saya ucapkan banyak terima kasih kepada mereka-mereka yang peringkat awal. Ya, salah satunya adalah dengan kampus sementara Taman Sazir. Lepas tu kita juga melawat Apa Musa. Apa Musa pun sebenarnya menawarkan kita untuk kampus sementara. Lepas tu kita ada pergi di Shaplot, di Cheng, dan juga Shaplot di Alai.